Meriah betul itik ni. Kali ni kita pergi dekat mana? Eco Cruise Cincin guys. Kali ni kita tengok pemandangan alam semula jadi. Pada yang orang yang suka tenang-tenang, ini tempat yang paling sesuai untuk korang healing-healing kat sini. Ni dia Tasik Semula Jadi, yang banyak pemandangan alam yang tak disentuh. Tu dia sekumpulan itik berjalan-jalan di atas tasik. Kat sini memanglah, kat sini orang kata ikan toman banyak. Ni musim dia ni. Tengok, memanglah orang kata healing-healing kat sini, ambil hurup-hurup, hirup udara yang segar kat sini. Yang ini pokok sagu guys. Siapa yang tak kenal ni pokok sagu. Yang ini lagi satu, pokok piuk kera. Banyak dekat sini guys. Tengok, ini ada burung yang sentiasa bersinggah dekat sini. Setiap tahun dia akan datang. Indah betul alam semula jadi kan. Memang tenang dekat sini. Nak dapat angin-angin, orang kata sepoi-sepoi bahasa dekat tengah-tengah tasik ni. Ni kafe Makisa guys. Tengok abang ni dah lambai-lambai kita. Yang ini ada sekumpulan itik untuk berehat. Dia akan kata pulau kecil kat situ lah. Yang ini adalah villa yang kami akan duduk hari ni lah. Banyak juga aktiviti kat tasik ni yang kita boleh buat lah. Yang ini paling menarik, pertumbuhan terapung dekat atas tasik yang berada dekat sini lah. Perjalanan dia tak lama lah, dalam 20 minit saja boleh pusing situ tasik ni lah. Kita pun dah ada penyambut tetamu. Hujung minggu ni dah boleh datang dekat Tasik Cincin. Kita healing-healing dekat Cincin ni. Okey, bye.